Kau tahu tak, manusia boleh tumbuh tanduk tau. Bunyi macam cerita dongeng tapi ini betul-betul berlaku dekat China, India dan Perancis. Video ini bertujuan untuk berkongsi ilmu sahaja. Tiada niat untuk mengejek atau mempersendah. Tapi dalam banyak-banyak kes, cerita nenek ni paling best. Nenek ni berusia 101 tahun. Dia mula rasa pelik dekat dahi dia masa dia umur 100 tahun. Tak ada hujan, tak ada ribut, tanduk 6 cm. Tanduk 6 cm terjojol. Lepas doktor periksa, rupanya bukan sihir tapi sejenis ketumbuhan kulit dipanggil cutaneous horn. Cutaneous horn ni tumbuh dari keratin, bahan yang sama yang buat kuku dan rambut. Menurut Dr. Ana, cutaneous horn ni tak bahaya tapi kena cek tapak dia sebab dalam 20% kes dia kata ada risiko kanser dan dia tak tahu punca apa. Dia boleh tumbuh secara tiba-tiba. So ramai yang tanya kenapa nenek tak buang tanduk tu padahal doktor dah offer nak buang secara percuma. Nenek tolak offer sebab sejak nenek tumbuh tanduk, ramai orang datang ziarah nenek, bawa makanan, bawa buah tangan sebab nak tengok sendiri tanduk ajaib tu. Tanduk bukan beban tapi peluang tersimpan. Rezeki datang tanpa dijemput sebab nenek bijak gunakan kesempatan.